Kes baju raya teruk tak habis lagi geng. Ini dah macam kes peniaga Melayu aniaya pelanggan Melayu kita tau. Brand Kebanyakan jenama baju Melayu kat Malaysia ni sama saja. Semua tak menyelesaikan masalah pengguna. Ibu-ibu, untuk baju Melayu tahun ni saya nak share tips Ini brand. Assalamualaikum. Korang ada masalah yang sama tak? Seluar berbulu macam ni. Lepas tu rasa macam nak buang. Baju khas Melayu menjadi perbincangan oleh salah satu kreator asal Malaysia yang biasa disebut Bang Takib, teman-teman. Begini desainnya. Khas banget, khas Melayu, khas Islam banget, sopan, kemudian enak dipandang kalau menurut saya. Tapi sayang sekali, ada beberapa warga Malaysia yang mengeluh dengan kualitas baju khas Melayu itu. Ya, tidak semuanya, mungkin beberapa saja. Beberapa baju khas Melayu ada yang dikomentari karena kualitasnya itu jadi lama-lama bahannya itu berbulu begitu teman-teman. Makanya pada ngoceh lagi begitu. Sampai-sampai orang sana ada yang menggunakan kerikan jenggot itu untuk mengerik bulu-bulunya itu. Intinya yang buat nyukur kumis jenggot gitulah. Oke, langsung saja kita simak videonya. Silakan. kes baju raya teruk tak habis lagi geng. Ini dah macam kes peniaga Melayu aniaya pelanggan Melayu kita tau. Brand kali ni memang sangat terkenal tau. Tapi malangnya kualiti kain brand ni tak sehebat yang dicanang. Aku tak payah mention lah nama brand tu apa, korang faham je lah kan. First, korang tengok buti-buti ni dulu. Aku bukan cakap kosong. Ni apa kes pula tiba-tiba kain berbulu ni? Agak aku sendiri pun selalu je beli baju Melayu, samping Melayu yang murah-murah ni, tapi tak adalah sampai rosak berbulu macam ni. Ini bukan kes salah kain samping. Dah sebabnya kalau kat tangan tu pun berbulu, maka persoalannya adakah ini sebenarnya masalah kualiti? Aku rasa dah macam tiap tahun dah mesti ada je masalah yang macam ni. Harga baju bukan main gah lagi, tapi kualiti ke laut. Owner boleh je nak untung besar ni semua, nak bawa kereta mewah ni semua, tak ada apa masalah. Tapi janganlah aniaya pelanggan pula, jaga kualiti tu. Marketing korang bukan lagi lah dengan artis-artis TikTok, tapi takkanlah ini kualiti kain korang. Aku trigger pasal kes-kes baju Melayu rosak ni sebab kita selalu cakap yang Melayu ni kena tindas oleh kaum lain dekat negara kita ni. Tapi pada hakikatnya sebenarnya Melayu lah yang tindas Melayu, betul tak? Kesian tau mereka yang dah beli mahal ni untuk pakai waktu raya. Habislah baju tu kena buang. Kan rugi tu. Ada lagi tak yang kena macam ni? Komen sikit. Ibu-ibu, untuk baju Melayu tahun ni saya nak share tips Ini brand Era. Saya beli 2 tahun lepas baju diorang ni. Nampak ni berbulu-bulu. Okey. Tahun lepas saya beli brand ni, Hijabis Tahap. Okey, nampak jadi juga. Mula-mula saya ingat sebab kain tak kualiti. Tapi bila saya tengok balik, ini adalah sebab samping. So untuk ibu-ibu tahun ni kalau nak beli samping baju Melayu anak, pilih yang berkualiti untuk jaga kualiti kain baju Melayu ni. Memang kita pakai baju Melayu untuk kat sekolah. So kalau nak tahan lama, tahun ni korang pilih samping yang betul. Okey, jangan beli samping yang murah sebab bila murah akan jadi macam ni. Okey, tak kisahlah baju ni brand apa sekalipun. Korang boleh tengok kat sini seluar baju Melayu ni berbulu. Tahu tak sebab apa? Sebab samping yang korang pakai tu bahagian bawah dia tajam. So kami dah selesaikan masalah korang dengan samping terbaru daripada kami. Korang boleh tengok dekat bawah ni. Material yang kami guna material yang sangat-sangat lembut dan kami dah double stitchkan bawah ni supaya baju Melayu korang tak akan terosak ataupun berbulu lagi. Korang tengok bila saya buat, saya akan buat tunjuk testimoni. Tengok, saya gosok sekuat hati, korang bergerak, korang berjalan macam mana pun sekali, sehelai bulu pun tak akan terkeluar. So kalau korang nak dapatkan samping ni, boleh tekan beg kuning sekarang. Kebanyakan jenama baju Melayu kat Malaysia ni sama saja. Semua tak menyelesaikan masalah pengguna. Sebenarnya kita tahu baju Melayu kebanyakannya panas. Kain tiap-tiap tahun sama. Yang berubah daripada tahun ke tahun warna sahaja. Tak banyak brand yang betul-betul emphasize kepada quality baju Melayu. Berapa banyak yang kita dengar baju Melayu berbulu, baju Melayu terkoyak, baju Melayu jahitan tak kemas. So Inner Sejuk adalah satu-satunya jenama baju Melayu di Malaysia tahun ini yang membawa teknologi yang tinggi kepada baju tradisional kita, baju Melayu. Klaim kami adalah terbukti secara saintifik, bukan gimmick marketing semata-mata. So jika anda mahukan baju Melayu yang berkualiti, yang sejuk, payah apa, cukup je lah. Keluar. Beli sampai murah. Rosak baju. Rosak baju. Betul ingat bukannya. Mana nak tahu samping tu dia tajam ujung dia. Ujung dia tu yang merosak kan. Sebab kita berjalan dia geset. Geset bukan habis baju dia.
cukur janggut dan cukur seluar. Petulang berpuasa di syawal kita yang layan bertangkal. Siapa yang baju Melayu dia dah berbulu macam aku ni, jangan sedih apa kata kau cuba benda ni. Sebabnya benda ni dapat bantu untuk selesaikan masalah baju Melayu korang yang berbulu tu. Ini sebelum memang berbulu kan. Tengok pun berbulu. Dan ni selepas bulu-bulu tadi dia akan terkumpul ke dalam benda ni. Dan inilah hasil dia. Kan cantik tu dah tak ada bulu. Tapi kan benda ni bukan untuk baju Melayu dia tau. Kalau korang ada sofa ataupun tilam ataupun sweater yang berbulu tu, kau boleh cuba. Sampai dapat kan harga tak mahal pun, tekan kuning sekarang. Kalau baju Melayu tu kadang-kadang banyak bulu-bulu tu, atau seluar jeans kan banyak bulu tau kadang, atau t-shirt baju bulu, pakai macam ni stain remover ni, dia boleh removekan bulu-bulu kat baju tu. Dan lagi baju lama, baju-baju yang senang berbulu tu kan, dan lagi baju macam baju kapas tu dia berbulu kan, guna macam ni tau. Cara guna pun mudah je, tekan macam ni je nampak bunyi mesin kan, dia terus masuk sini macam ni kan. Ni bukan bulu-bulu, kita masuk buat sini je, buat sini nampak bulu dia pun boleh hilang tau. Terus jadi rata dah. Memang terbaik tau ni, kualiti dia pun boleh tahan juga ni. Jadi cara dia mudah je guna macam ni dah boleh pakai untuk hilangkan bulu, boleh dapat kat link bawah ni. Harga murah je. Yang penting baju kita tu kalau nak buat beraya ke apa kan, kalau tak ada bajet nak beli baju baru, baju-baju lama kita buat sini je. Kita tekan macam ni, kita buat sini je, bulu-bulu semua dah hilang dah. Memang mudah. Yang jimat dah, tak payah beli baju baru. Sebab baju ni pun dah macam baru dah. Nampak? Bulu-bulu semua hilang. Dapatkan ni, klik airbag klik bawah ni. Dapatkan juga. Weh, serius memang puas hati pakai baju Melayu ni. Dia selesa tak panas, tak jarang, tak nipis. Ni ada sapu tangan, kemudian ada butang baju Melayu berantai. Memang puas hati pakai. Siapa nak grab boleh terus grab. Ini bahagian belakang. Memang kacak kalau pakai memang nampak tampan bergaya. Ada macam-macam color, boleh pilih dekat beg kuning. Semua cantik-cantik. Stok tinggal tak banyak Siapa nak grab boleh terus. Assalamualaikum. Korang ada masalah yang sama tak? Seluar berbulu macam ni. Lepas tu rasa macam nak buang. Tapi jangan buang. Sebab Mazhab First Raya hari tu ada nampak orang buat satu tips. Jom. Siapa ada masalah baju Melayu berbulu-bulu masa raya hari tu? Ni ada satu produk. Dia untuk buang bulu-bulu yang dekat seluar ni. Korang tengok. Hasil dia. Hilang dia punya bulu-bulu ni. Korang kena try beli satu. Korang pakai. Dia punya habuk-habuk dia tu kan lekat terus kat dalam mesin ni. Okey geng. Baju baru pakai. Baju raya ni bang. Baju raya baru pukul 2.55. Berbulu dah bang. Hei, beli mahal ni 179. Apa cerita Honda? Dalam bang ni sikit. Okey. Apa ada yang terkenal macam ni tak? Oke, itu dia. Jadi saya perhatikan dari sisi desain, ini memang sudah keren lah kalau menurut saya. Sopan, enak dilihat gitu. Ya, namun sayang sekali ada beberapa baju khas Melayu yang memang kualitasnya kurang bagus lah. Ya mungkin setiap di negara juga pasti memiliki produk-produk yang kurang bagus dari sisi kualitasnya, begitu. Dan ada juga kualitasnya yang jauh lebih baik lagi, tapi tentunya juga berpengaruh ke harga, begitu teman-teman. Biasanya baju-baju khas Melayu ini digunakan ketika hari-hari besar seperti Lebaran, kemudian berpesta, atau hari-hari peringatan hari besar Islam, sekaligus ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan. Ya, itu sangat cocok dan enak banget dilihat. Ini selera saya sih kalau menurut saya. Oke, itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.